terbaca sesuatu tentang confidence and I find it really interesting. Ada satu ayat yang macam sangat kena. Confidence bukan sesuatu yang you boleh dapat dengan sekelip mata. Ramai orang bila rasa tak confident kan, dia orang akan terus fikir, maybe I tak cukup baik, ataupun maybe I tak cukup berusaha. Lepas tu akan mula overthinking. Lepas tu akan mulalah self-doubt itu. Korang tahu tak, confidence you kan sangat dipengaruhi oleh orang sekeliling pun. Kalau ada 5 orang yang di sekeliling you asyik cakap you tak boleh lah, you bodoh lah, you tak berguna lah, lama-lama kan you akan start to percaya. That is why it's very important for you to jauhkan diri sendiri daripada orang yang negatif dan dekat dengan orang yang positif dan sentiasa bagi sokongan kepada you. Sebab apa yang you selalu dengar, itulah yang akan you percaya. That's why kan, untuk jadi lebih confident, langkah ini penting. First, jaga persekitaran. You don't have to cut off sesiapa. Tapi, you boleh mula dengan kurangkan berkongsi perkara dengan orang yang selalu merendahkan kamu. Second, kumpulkan small wins. Maksud small wins ini kan, contoh dia macam benda yang you dah lama tangguh, hari ini kamu buat. Ataupun you berani cakap sesuatu yang kamu sentiasa takut nak cakap. Ataupun you say no pada benda yang you tak nak. So perkara kecil macam ni kan, lama-lama dia akan build your confidence. Sebab small win akan jadi bigger win. Dan lama-lamanya you will start to believe in yourself. 3, stop attacking yourself. Cakap sendiri tak bagus lah, tak layak lah, tak boleh lah. Jangan buat macam tu tau. Kalau tak, you sendiri akan jadi orang ke-6 yang sentiasa cakap you tak bagus. 4, turunkan standard confidence itu. Tak payah nak jadi super confident overnight. Cukup je kalau jadi sikit lebih berani daripada semalam. Sebab confidence ini kan, dia bukan sesuatu yang instant. It takes time to build. Bila you rasa diterima, dihargai dan pelan-pelan mula show up untuk diri sendiri. So kalau sekarang you masih belum confident, tak apa. Bukan sebab you tak cukup bagus. You cuba masih dalam proses sahaja.